Jom kita dengar apa kata jemaah trip Kansai Tokyo. So sekarang kita kat mana? Kita Tengah buat apa ni? dekat di Kyoto Sanezaka. Okay, alright. So sekarang ni tengah musim apa ni? Sekarang tengah musim bermulanya Sakura di Kyoto. Alright, okay. So kenapa selalu travel dengan lavender? Oh, sebab dia menyeronokkan. Itu pendek je. Cuba lah explain sikit. Saya dah lama mengikuti lavender dari zaman umrah, dari zaman pergi haji dan juga tour. Sungguh senang dan juga fleksibel. So kali ni pergi dengan siapa kat Jepun ni? Saya pergi dengan jelajah CEO dengan lavender holiday management. Okay, selain daripada lavender, maksudnya dia family ke apa ke? Kali ini saya pergi dengan 3 keluarga. Keluarga saya, keluarga kakak saya dan kakak ipar saya. Best. So far okay Yeah. Alhamdulillah. So okay lah, call to action. Ramai-ramai nak ajak orang untuk join jelajah CEO bersama lavender. Okay, jadi dengan jelajah CEO, pilihlah package yang ada jelajah GCEO. Memang best. Alright.